Anda ingat lagi kata-kata almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz rahimahullah ketika dia ceramah. Dia kata kita pendakwah ni ibarat berjalan dengan atas jalan raya. Kalau lampu hijau, jalan terus ya. Kalau lampu kuning, break slow-slow. Lampu merah, berhenti. Tapi enjin jangan dimatikan. Enjin jangan dimatikan. Ini semua ni bahasa-bahasa analogi kiasan yang menarik. Maknanya kalau waktu jalan itu selamat, kita dakwah. Kalau nampak berliku, pelan-pelan. Nampak tentangan kuat, berhenti dulu. Tapi jangan mati enjin. Maknanya jangan, entah saya dah aku dakwah takut pula. Berhenti tunggu lampu hijau. Maknanya pendakwah ni tak ada masa, tak ada kata saya nak pencen dah ustaz. Malah dah aku dakwah ni letih je. Kena hentam sana sini. Kena pukul sana sini. Nyekoyok dia orang sana sini. Orang buat macam-macam dah. Sekarang ni syaitan yang paling kuat dalam dunia dakwah zaman kita ni, dia panggil syaitan fake account. Ni kuat. Dia tak berani nak kemukakan dia sendiri. Dia lindung sebalik fake account. Lepas tu dia tuduh orang tu, dia hentam orang ni, dia buat macam ni macam. Dia lupa apa yang dia buat tu malaikat catat. Dia lupa malaikat tulis. Sebab itulah ana selalu muhasabah sama-sama kita. Kita kata malaikat belum pencen. Tulis awal kata-kata hikmah ni. Malaikat belum pencen. Mana malaikat sedang bekerja. Malaikat tulis apa yang kau buat. Malaikat catat apa yang mu kata. Membuat tuduhan ke, membuat kebaikan. Tunggulah di akhirat esok. Kita akan baca di hadapan Allah. Suratan amalan yang kita nak baca depan Allah esok, kitalah penulisnya. Sekarang kau sedang tulis apa? Tulis yang baik, insya-Allah selamat. Tulis yang tak baik, cari nahas di akhirat. Duduklah di sebalik apa nama account pun silakan. Orang-orang yang berani betul, dia letak nama dia, biar tentu. Nak berlawan hujah, biar tentu anak jantan kata orang. Main-main sembunyi, jangan.